SpaceX ada roket tapi tak ada data. Dia tak adalah data dia sebesar macam Google. Tapi yang ada dulu ni adalah Blue Origin. Blue Origin dia ada roket dan dia ada data AWS. Data center AI nak buat dekat angkasa. Kita baru saja dengar berita yang Nvidia, Microsoft, Intel semua nak buat data center dekat Malaysia. Sekarang dah ada rancangan nak buat data center kat angkasa. Antara isu besar nak bina data center dekat bumi ni adalah tanah. Dia perlukan data center besar, perlukan kawasan tanah yang luas. Kalau negara yang mana-mana negara nak invest untuk data center, dia perlu ada tanah yang besar yang boleh menampung data center yang besar tu. Tak cukup dengan tanah je sebenarnya. Data center ni dia akan menghasilkan tenaga haba yang banyak. Untuk memastikan semua peralatan tu dapat memberi data yang sebaiknya. Jadi kita perlukan banyak air untuk menyejukkan data center tu. Jadi industri terbesar yang menggunakan air sekarang ni adalah data center. Datanglah idea-idea datang daripada langit yang mengatakan why not kita bina data center dekat angkasa lepas. Sebab dekat angkasa lepas, suhu dia, kawasan yang sejuk adalah negatif 100 ke atas. Jadi tak perlu air lagi dah. Dengan keadaan yang vacuum, tak perlu air. Dan kalau perlu juga kerana haba yang panas daripada data center, boleh buat radiator yang boleh menyejukkan sebesar-besarnya. Idea untuk bina data center ni banyak daripada syarikat-syarikat yang membina data center sendiri. Jadi kerana teknologi angkasa dah semakin maju, termasuk juga Blue Origin kerana mereka ada AWS, data center mereka sendiri. Malah SpaceX pun ada satelit Starlink mereka yang sekarang ni telah mula digunakan untuk storage dan juga data center. Jadi sekarang dah ada ke belum? Kita tahu yang sekarang ni banyak syarikat-syarikat gergasi ni dah mula menyatakan minat dan hasrat untuk hantar dan buat data center dekat angkasa. Tapi belum lagi dibina kerana beberapa faktor-faktor tertentu. Kerana teknologi tu belum lagi matang dan banyak lagi benda lain yang perlu diambil kira, terutamanya tentang kos dan juga maintenance dan juga tentang pengurusan data daripada angkasa ke bumi. Ada tak kemungkinan alien curi data? Dia kalau perlukan data kita, saya rasa dia tak minta dekat data center. Dia datang culik je korang. Cukup untuk dapatkan data. Jadi kalau kita cakap pasal perlumbaan data center dekat angkasa ni kan, possibly, mungkinlah yang boleh menang nanti yang ada infrastruktur yang lengkap. Contoh, ada kemudahan roket, logistik nak bawa data center ke angkasa. Contoh macam Google. Google ada data yang besar tapi dia tak ada kenderaan. IBM pun ada data tapi dia tak ada roket juga untuk bawa infrastruktur tu. Apalagi dengan Microsoft pun sama juga. Kemudian kita ada satu lagi, SpaceX ada roket tapi tak ada data. Dia tak adalah data dia sebesar macam Google dan dia tidak fokus pada data pun. Tapi yang ada dulu ni adalah Blue Origin. Blue Origin dia ada roket, dia ada constellation dia sendiri, Kuiper Constellation, dan dia ada data AWS. Macam dia dah ada ekosistem yang sendiri kan. Jadi mungkinlah Blue Origin akan menjadi syarikat pertama yang bina data center dekat angkasa lepas.